Urat punggung tersepit ni sebenarnya senang je nak lega. Tapi bukan urut minyak panas, bukan cucuk ubat tahan sakit. Ramai yang sanggup biar saraf makin tersepit sampai jalan pun dah sengit sebelah. Cuba tengok mak ayah hangpa atau mungkin diri sendiri. Nampak tak bila bangun dari kerusi terus pegang pinggang? Jalan perlahan-lahan sebab sakit mencucuk dari punggung turun sampai ke kaki. Nak tunduk pakai selipar pun rasa macam elektrik menyucuk dalam urat. Itu sebenarnya tanda urat saraf kat bahagian punggung dah mula tersepit dan meradang. Mula-mula rasa lenguh biasa je. Lama-lama kaki mula kebas. Tidur malam asyik terjaga sebab denyut sakit makin menjadi. Nak solat pun seksa sebab sujud lama sikit terus rasa mencucuk sampai ke betis. Dalam diam dia doa perlahan, ya Allah legakanlah sakit urat aku ni. Sebagai anak, sampai bila nak tengok mak ayah menahan sakit setiap hari sebab rasa rawatan tu mahal. Ingat, bila saraf dah lama tersepit, badan bukan saja sakit, emosi pun mula penat. Orang yang dulu aktif berjalan sana sini, sekarang nak bangun dari sofa pun ambil masa. Kapsul seketika bertindak membantu legakan keradangan dan bantu sistem saraf hampa dari dalam. Bila badan terlalu banyak tekanan dan keradangan, urat saraf akan mula jadi tegang dan mudah tersepit. Kapsul ni bantu badan rasa lebih ringan, bantu kurangkan rasa mencucuk. Bila saraf dah makin lega, kaki pun mula rasa ringan semula. Nak berjalan, duduk dan bangun pun lebih selesa macam dulu. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam secara konsisten.